lepas pada beralih kepada bidang nyanyi ni dulu. Gama soro-soro mari di lingo kawe. Okey. Dia kata kita tinggal di Kibarak. Oh, siapa gitu deh. Kita tinggal di Kibarak. Sebab nyanyi muzik ni bukan di Kibarak. Assalamualaikum. Sesek kita belaka kembali lagi dalam podcast Cedek Orang Kita. Kali ni kita episod baru. Bila masuk podcast ni kita ada tetamu. Kita ada orang-orang kita yang terlibat dalam dunia hiburan ke, dalam dunia suka ke. Ini antara kita panggil apa? Tetamu-tamu yang akan berada di Cik Dik. Kali ni kita bersama dengan orang mene, orang DK, komposer, penyanyi, tukar karu, tuk joro, apa-apa sajalah berkaitan dengan hiburan. Kita nak kenal lebih dekat lagi. Ambo sendiri ni kenal dah. Tapi mungkin ada beberapa perkara ni kita tak kenal. Mungkin zaman-zaman kecil dia, lagu mana dia boleh terlibat dalam dunia hiburan ni. Jadi kita bersama dengan sahabat ambo Him Rentim Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap sihat belaka hok mana tengok ni. Terima kasih buat Cedek Agensi kerana menjadikan saya tetamu podcast kali ni. Ya. Okey, ni episod Yang keempat. yang keempat dah. Jadi sebelum ni bersama dengan Bo, bersama dengan Amir, Fadil Turbo, Pada terbu pada. Ambo. Oh, terima kasih pada. Itu jadi tetamu. Ini jadi Jadi host. Apa-apa kita nak terima kasih sekali lagi kepada Cedek Agensi, merupakan satu syarikat orang Kelantan kita yang menyediakan insurans. Ya. Mana apa berkaitan dengan kenderaan boleh jumpa dengan Cedek Agensi. Cedek Agensi. Okey. Kita nak tanya lagu mana ni sebenarnya. Ambo tahu dah lebih kurang. Nak tanya ke apa Nak ni? tanyanya duk panggil Heng dok. Nama sebenar Heng gapo, lepas tu bersama mana, lahir mana. Lebih kurang lah. Biodata lah sikit. Ya. Okey, nama sebenar saya ni orang panggil dari Surat Beranak Wan Muhammad Ibrahim. Keturunan we. Kerana ada panggil we, ada yang panggil mak, ada yang panggil du. Macam-macam panggil lah. Tapi nama sering kali dipanggil daripada darjah satu lagi Him lah. Him lah. Kalau dulu panggil Breheng. Pok Heng. Nama kata apa? Nama Nabi satu. Lepas tu nama klasik bagi orang-orang alah kemari. Nama lama lah. Nama lama. Ryan. Daniel. Betul. Macam nama-nama moden lah, tapi ada masuk juga. Betul. Nama-nama anak-anak tahun-tahun kita dulu kan. Masih lagi nama-nama klasik lah. Betul. Kalau klasik lagi nama pasal-pasal kalau kata nama bunga, melu, Cempaka, anggun, tapi aura. Okey, lepas tu bersekolah di mana? Dame sekolah rendah, sekolah menengah. Saya bersekolah di SK Kubang Krian 1. Sebab asal pun Kubang Krian. Lepas pada habis sekolah Kubang Krian, sambung sekolah menengah pun Kubang Krian juga. Dan sambung belajar di Kedah. Habis Kedah pergi di Bangi. Sambung ngaji lebih kurang lah. Perjalanan saya sekat Bangi. Perjalanan pengajian. Dalam jurusan? Dalam jurusan engineering elektronik. Hebat ni. Boleh lah hudu-hudu. Tapi rezeki tidak kesampaian. Kalau sambung lain netuk ke tak? Kenapa? Kalau sambung wayar ni lain netuk ke tak? Rasa apa hacu. Apa perjalanan tu masing-masing dah. Itu adalah pengalaman dah dari segi kita ada pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu yang kita belajar. Satu lagi boleh tambah saya kenal duk Bangi jumpa Dan nama-nama kawan duduk tepat ke tepat ni nama berbeza. Oi, nama panggil situ
Kalau di Kedah orang panggil we kau we. Panggil we. Panggil we. Wan lah, bukan we, wan. Panggil awe ataupun we. Orang Kelantan lah panggil awe tu. Orang Kedah pun panggil we juga. Oh, gitu. Sebab kita moga di luar ni saing Kelantan dulu kita saing. Mana kalau pergi kat jumpa logat Kelantan kita terkekeh logat Kelantan dulu. Memang jenis orang Kelantan lagu tu. Yalah. Dan dia panggil we. Orang Kedah dengar kat turut atas nama tu lah. Bunyi Taylor lah sikit dah. Betul. Dan habis di Kedah pergi ke Bangi tukar nama pula. Tukar pula. Oh. Orang panggil mak kau Kalau naik motor tak boleh ni awak ni kena Apa? samai. Banyak orang. Dok, tapi orang tengok Orang tu lah. orang tengok lesen, orang tengok kad kenalan lah. Nama Dah, tu. nama 3 orang. Naik motor ke 2 orang. Okey. Oh, hey. Weh. Du. Semua ni orang atas tu tak? Gitulah lebih kurang atas nama. Lepas tu, daripada seorang yang berlatar belakang ke pendidikan engineering lah ada. Engineering NJ ko ke apa ni panggil ni? Saya engineering bahagian orang kata apa? Elektronik. Inilah. Untuk arus-arus kecil. Ada arus-arus kecil. Digital lah. Digital bagi instrumen. Gitu jadi lagu mana daripada tu maknanya kona lagi mari masuk ala dunia DK Barat ataupun dunia hiburan Kelantan ni ataupun zaman-zaman sekolah dulu pun ada dah bakat-bakat tu dikesal. Okey, sebenarnya minat kepada DK Barat ni lama dah. Daripada kecil lagi. Kalau dulu zaman kecil dulu kita dengar je bunyi palue, bano ibu, bunyi alat-alat DK ni kita ubik daripada rumah cari kawan ni. Ubik cari rupanya dalam kampung kita sendiri. Dan mula masuk dalam bahasa pada tahun 99. Oh, 99 dalam bahasa ada. Masuk bahasa tahun 99 kita masuk dengan curi-curi lah. Nepuk gitu je. Tepuk pukul-pukul berselewel lagi. Kenal, maknanya kena ada persembahan DK Barat masa tu. Kena dah. Dan habis pada tu kita try cuba dalam nyanyi. Dah belajar nyanyi, belajar main alat sedikit. Dan belajar jadi tukar karut. Setelah habis tukar karut, saya ada buat kumpulan di Pasir Mah. Jadi joro balik situ. Ketika tu dalam sekitar 2014 kalau tak silap. Setelah habis daripada belajar di kampung kita sendiri. Bina kumpulan di Pasir Mah. Dan rasa kena awak pada tahun 2014 juga. Betul. Ujung 2014. Betul. Masa tu saya duduk ngaji lagi. Betul. Tak apa hak tu. Kita nak undur sikit aja dah. Undur. Sampai 2014 dah ni kita ni. Saya pergi sudut cepat. Undur sikit lagi lah. Ya. Sebelum sampai ke 2014 tu, sebelum jadi nak tubuh kumpulan tu, mesti awak ada perjalanan awak tu. Di situ, di sini, belajar dengan siapa sebelum ada. Maknanya kena ada ilmu dulu lah. Ada cerita hak tu. Okey, untuk belajar kita ataupun kita belajar di Barat cara-cara untuk joro kahwin ni banyak belajar dengan arwah Tok Guru hamba. Iaitu Saroji. Saroji Seri Pulung. Dia lah banyak ajar teknik cara nak joro lagu mana sebelum kita nak joro. Dalam keadaan kita nak joro, macam mana kita nak bawa dalam keadaan slow. Ataupun nak bawa dalam orang kata apa lantunan yang tinggi selalu ko dia ada cara di Barat joro ni. Kita nak hantar kepada awak-awak lagu mana. Di situlah saya belajar dan dengan joro tu juga saya buat tanding. Masuk dalam sekolah kita ada pertandingan. Setiap kali pertandingan kita akan sertai seumur. Pertandingan di antara sekolah. PPD ada. Rasanya kalau zaman-zaman era-era kita tu tanding DK anti dadah ada. Betul. Di situ masa tanding tu bukan dalam pakak ataupun jawatan Tok Joro ataupun Tukar Karut, main alat. Okey. Kumpulan lah jadi kumpulan. Main alat. Tiga tu main gong. Masa tu Tok Joro Tukar Karut senior kita ke siapa dia ataupun Loni 80. Kalau senior Loni hok masih 80 isi Saluk Madu. Awak setting lah dengan Isya Salam Madu. Betul.
Dia ni senior saya sikit 2-3 tahun gitu ya. Dia ngarut depan. Dia ngarut Awak depan. main alak? Saya main alak. Dan lepas pada isi habis sekolah saya jadi ganti tempat dia. Okey, awak naik pakak. Okey. Dan bermula jadi tukang karut kita pergi nadah juga. Macam Tuk Joro ni Kita nadah nadah dengan arwah Saroji. Okey. Macam pada tukang karut ni Ilmu tukang karut ni ramai saya hijau pergi pun. tanya. Tidak kata kita pergi menutup pergi anak malai rumah dia dok. Kita tanya cara lagu mana untuk kita lebih sempurna kita nak ngaru. Antara hok saya jumpa Boleh? Abang Jen Endoro. Masih ada lagi cumanya kurang kesihatan kurang memuaskan lah ni. Betul. Arwah Tueku Raja Saring. Okey. Poniha Senandu Malai. Okey. Antara Antara otak-otak kita antara hok kita jumpa dah tu. Dan ada 1-2 orang lagi saya pun lupa dah. Iyalah. Tapi perjalanan tu agak seronok lah dok sebab masa tu orang kata kita jumpa dengan awak jumpa dengan otak-otak tu. Saya jumpa dengan otak-otak macam dalam bahasa kita jumpa tu. Otak-otak ni mungkin dia tak cek lagi kita waktu muka fizikal kita pun kecil lagi. Dan kita pun tidak kata timbul. Wajah kita pun Wajah pun lain. tak serupa hari ni lah dah. Tidak serupa lah ni. Kalau kata nak kutik kira tu banyak jugalah kita bertemu dengan otai-otai. Hok ada lagi lo ni ataupun yang sudah tak ada dah kita banyak tepuh di basa-basa dalam tempat tekuk dikit tekek. Jadi awak ni kira kategori beruntung jugalah dapat bersama dengan otak-otak nak boleh ke apa ni? Macam setengah-setengah orang dekila ni dah. Deki modern lah ni dah. Ya. Kebanyakannya dia melalui rujukan video ataupun dia rembu lah. Buat aja. Tiru gapo hok video buat. Mesti dia ada. Jadi pengalaman ni mahal tu. Ya. Tak. Pengalaman cukup mahal dan kita sendiri rasa macam mana. Deki tempat mana. Deki berapa-berapa. Bermulanya kita dapat ngupuh. Nak tanya tu juga ni. Pasal ngopo. Tapi sebelum pasal ngopo tu, kalau awak ingat lah, dia ingat tak? Bahasa deki mana awak deki selain pada bahasa training? Maknanya persembahan pertama awak menjadi Tok Joro kalau awak boleh cerita. Lagu mana boleh pergi tu? Tok Guru awak agak bahasa tu ke awak ganti Tok Guru ke ataupun malam ni naik? Okey, kalau kata bahasa deki selain tempat kita, Selepas training kita tu, saya ada pergi deki di majlis nikah kahwin. petah pertama tu maknanya. Tak bersama, berlawan tu. Balah biasa bukan balah macam panggil tekuk. 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 Tiko tu arwah Habib Ji ada. Okey. Dia joro. Dia bukan serah 100% kepada saya. Tahu. Dia lepas pada joro untuk patung kedua ketiga dia akan bui kepada hok mana boleh joro. Maknanya gini lah macam kalau wayang kulit kan ada Tok Dalek muda. Ya, Jauh ni Tok Joro muda lah. Dalek waktu tu lah. Masa tu lagu mana perasaan masa tu? Dia kalau kata nak royak tok debar tu berlawak. Debar habis geng. Debar habis cekak. Sebab kita bayar ke tempat kita training dengan tempat luar ni tidak serupa. Suasana dia. Padahal serupa je kalau kita letak atas cara bawa ke Joro gitu juga. Cumanya fikir kita ataupun perasaan kita ni gedebar lah. Kalau kita tengok depan orang hok tak biasa dengan kita dah. Keadaan orang hok tengok, keadaan orang duk perhati berbanding dengan kita training ataupun meeting ni. Tak ada orang kelih pun. Hanya sayang kita hok tak biasa sama dah. Hanya sayang kita sahaja hok tengok. Gitu. Narik juga tu. Sebab kalau saya tak ada belajar lah untuk Joro ke apa. Saya bila terjun belakang. Terjun gaul belakang. Tapi biarlah cerita hok saya ni sebab kita tu. Saya dengar. Lepas tu daripada seorang Tok Joro. Ya. Lagu mana boleh. Awak ni banyak step ni. Daripada alat naik Tok Joro deh. Lepas tu beralih kepada tukang karut tu. Bila pula tu belakang? Okey, beralih pada tahun berapa? 2000 lah, awal 2000 gitu. Beralih kepada tukang karut. Sebabnya? Sebabnya tak ada tukang karut dah. Di sekolah tu. Okey. Sekolah Ni berubah di sekolah ni. Berubah di sekolah. Bukan di bahasa training. Dok lagi. Bahasa training lepas pada tu. Kawin tanding kawin tak di sekolah. Kawin tanding jadi tukang karut. Okey, faham. Okey. Jadi asah-asah tukang karut ni kita
tak ada lagi ke. Kita akan jemput lah. Seperti mana kahwin royak nama dengan saya ada berapa pasal sekolah tu ada waktu tu nombor telefon tak ada. kan sekolah sekali tak pergi training sekali jumpa lah. Jumpa. Kalau dia balik kah pun jumpa dengan dia. Dia masa sekolah tu masa duk ngaru. Satu kepulai masa dia ngaru. Masa dia ngaru saya tak rajin jadi tukang ngaru. Tak jangan tanya pasal dia jadi tukang ngaru. Tak tanya ilmu dia, tak aja tanya. Dia ngaru cara dia, habis dia ngaru. Habis sekolah je tubik. Habis dia tubik, saya pula. Awak naik pak dia. Saya naik pak dia. Lagu mana? Okey, lagu mana? Cara mula-mula untuk jadi tukang ngaru, kita kena sama ke bunyi hok ujung. Okey, rima awal dan rima akhir. Katanya orang-orang hok ajar saya ni, jangan letak atas apa dia ayat tu. Letak atas bunyi. Dah. Contoh kata meja. Jangan letak atas jo juga. Letak atas bunyi apa dia? Bunyi sama dengan mulut bola. Ko. Gitu lebih kurang. Dan atas pada tu saya tulis dulu. Ada kamus. Saya tulis. Gedung tulis. Tulis perkataan hok serupa contoh kalau A kat gapo A. Saya cari hok serupa ujung. Bukan depan. Yalah betul lah. Ujung. Contoh meja, hijau, campur belaka. Bukan kata benda. Kalau contoh meja kat benda. Maknanya perkataan A yang sama rima belakang. Betul. Okey. Tak kira benda, tak kira nama gapo-gapo tu. Lepas tu pula belajar cara kita nak bawa jalan cerita. Jalan cerita ni katanya Robi Wisma dia berkongsi cerita dengan saya. Karut ni sebenarnya penceritaan. Karut labo buat sari tu kalau orang tua dulu labo duduk tengah buat karut tu. Tengah duduk atur. Penceritaan. Jadi penceritaan dalam karut ni dia orang hok bawa main peran ni. Dia kena ngaji point. Dia kena bawa. Isu apa nak bawa. Betul. Dan hok pukul kalau kita sore kita kena pukul atas cerita tu juga. Biasa lari. Betul. Lepas tu lah ni muka jari-jari duk ngarut kan. Jadi penyanyi kan tadi. Jadi tambah jugalah. Dah dulu biasa duduk tanding juga. Ngelah masuk tanding 2018 saya ingat. Okey. Pencapaian paling tinggi lah masa menjadi Tok Joro, masa jadi pencapaian antara pencapaian boleh dibanggakan lah. Okey, pencapaian kalau Tok Joro kan bila? Tok Joro terbaik besok jadi di sekolah. Besok tukang karut tak rajin jadi lagi. Tak pernah dapat. Tapi pencapaian paling tinggi sebagai tukang karut berasa puas hati. Okey, pencapaian tertinggi saya jadi tukang karut, kumpulan saya dapat nombor 2. Boleh saya dapat nombor 2 di sekolah. Saya dapat nombor 2. Sebab kita nak ngarut ni ada lagi hebat daripada kita. Ngarut ni sebab nak ganti tak ada orang nak boleh ngarut okey. Kita kena tak jadi tak ada pilih. Lepas bila awak naik tukang karut, Tok Joro baru pula nak ganti awak. Betul. Tok Joro lain pula ganti. Begitulah. Dia berganti. Saya tak tahu. Setiap tahun ni. Di sekolah. Betul. Okay. Kita rekahkan cerita pasal sekolah ni, kita nak masuk ke kadek Ella ni lah. Bukan kadek Ella ni maknanya habis sekolah tahu dah. Kata apa banyak show banyak undangan ke. Dia kita ceritalah sikit alik kita. Saya jumpa awak mula-mula dulu. Lepas pada kita sign ada. Mula-mula jumpa mana? Saya ingat. Tambatan dira. Ya, tapi berapa dah dalam komen-komen. Berapa dah. Cuma bukan masa tu kita ada sign dah dulu. Kita ada show ke. Masa tu saya pun tak tanya lah awak punya perjalanan ni. Kira sign ada. Jumpa ada show hari tu. Oh, apa je kenal awak saya? Terujo. Hei, apa je tak kenal saya? Okay, saya tanya ke awak. Apa je kenal awak? Oh, saya dia ke bas saja kecil lagi. Oh, waktu kau hebat kakak ni terketeruja saya lah. Nak cerita sikit, selit sikit awak tu. Tapi lepas pada jadi Tok Joro, jadi tukang karut, ada ni dah ada kumpulan. Tak apalah hak tu dah. Saya rasa kumpulan tahu cerita dah. Cerita dah. Di podcast lain. Kita lintas lah tu dah. Atas cerita tu atau cerita dengan situ lah. Jadi lagu mana seorang Heri Temah ni orang kata
dapat nama tu? Okey. Nama Ritimah ni sebenar setelah saya tanding dengan kumpulan lepas dah sekolah. Lepas dah sekolah. Masa dalam sekolah tu tak ada nama lagi. Dah. Habis saya sekolah, saya ngaji Kedah, saya tak diki. Saya tak diki. Habis Kedah, saya pergi JMI pun, saya tak diki. Lepas pada habis JMI, habis pak ngaji Bangi tu, saya balik duduk kampung, baru saya sambung diki balik. Dan diki waktu tu dengan kumpulan Seri Pulung, saya jadi tukar karut. Di situlah kita lebih banyak menimba ilmu. Cara mana nak ngarut, cara mana susunan atu, tomak ninuh dia dalam ngarut kan. Di situlah bermula. Dah duduk tanding-tanding pun dengan kumpulan ni. Kadang-kadang kumpulan lain pun panggil. Abang biasa ngarut dengan kumpulan Cica. Boleh mana kita dah mula ada jemput untuk mengisi kumpulan-kumpulan lain lah sampai. Nama Hari Ritimah mula digelar pada 2011. Wish, lama dah. Dah. Pada 2011 tu digelar Hari Ritimah. Sebabnya kita tanya, buat apa Ritimah? Ketika tu saya rambut panjang, rambut saya keriting. Perwatakan masa tu. Perwatakan saya tu, rambut keriting, rambut panjang. Riting. Riting ni kita tak tahu lagi. Gapa nama Riting. Abang Mei dengan Abang G, dia adik-beradik ni. Abang G, Abang Saroji dengan Abang Mei, dia kecek pada saya, dia kata, kalau nak tanding kena ada nama. Kena nama gelar lah dah. Nama hebat. Dia kata, Ritimah. Dia nak buh nama Ritimah. Heng Ritimah. Ritimah ni, rupanya saya baru tahu ketika tu, adalah sejenis air. Okey. Ada kalau kita kira air ni banyak. Air jaluk, air nisiang. Air macam-macam jenis air. Salah satu spesies. Romo. Ni Romo Riting. Jadi dulu sambil-sambil dulu orang guna buat belaga air. Orang backing Kalau air masuk bong kat Ritimah, jari aloh lah. Wakil totu lah. Wakil tu. Kata sesek dia lah. Yalah. Dan nama tu kita guna siapa lo ni? Alhamdulillah. Dan nama tu pun dah kata apa menjadi jenama yang dikenali lah di Kelantan je tak. Kalau kita kira kalau nak tukar boleh dah tukar salin 14 kali sebentar boleh tukar nama. Betul. Tapi rasa serasi dan orang biasa panggil dengan nama timang itu, orang pun kenal dengan nama tu, kita bawa nama tu lah. Okey. Sebenarnya ambil keberkatan kedua-dua. Orang kata habis-habis saya ni. Tak buat dengan Abdul Heng ni. Betul ya dia. Baik. Jadi kita nak rehat dulu sebentar sebab banyak lagi saya nak tanya awak. Ya. Untuk apa ni kita sambung lepas ni saya nak tanya lagi pada beralih jadi penyanyi, buat lagu, pasal ada beberapa lagu-lagu hot hit lo ni Ya. lepas tu apa pelacangnya, banyak lagi kita nak cerita untuk bersama dengan Hari Ritimah di CD Agency. Jenama pilihan anda. Kita jumpa lepas ni bersama dengan Hari Ritimah. Kembali lagi dalam CD Agency Pokah. Pokah deh. Pokah orang kita. Pokah orang kita. CD Agency. Jenama pilihan anda. Jenama pilihan anda. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita sambung. Sekali lagi kita nak ayatlah kepada penonton-penonton kita yang masih belum lagi follow, like, subscribe kita punya channel. Boleh buat sekarang. Kerana subscribe itu gratis guys. Gratis. Percuma. Betul. Tak kena bayar ke apa. Sebab apabila ada apa ni like, follow, komen ke apa, team kita di CD Agency semakin semangat lah nak buat, nak panggil apa ni tetamu-tetamu lain untuk kita bercerita di podcast CD Agency ni. Benar. Jadi kita nak sambung untuk bersama dengan tetamu kita Hari Ritimah. Dia cerita dah pasal kehidupan dia daripada sekolah ke apa, tanding ke apa. Apa penting sekali poin yang tadi. Dia ni sekolah dengan sekolah dah. Okey, satu kumpulan. Di sekolah. Satu kumpulan DK Barat di sekolah isi satu karut dia pemain muzik. Jadi kita nak sambung lepas sekolah tadi kita ngelah dengan nama dia. Sebab nama awak, sebab awak ni bermula awal. Tidak supaya orang lain. Ada setengah orang tu habis sekolah baru je start awak.
masuk bahasa tahun 99, umur berapa? Gijal basah lah. Mana kena bahasa dah Kena lah. bahasa. Okey. Daripada Tok Joro, tukar karut. Peruk. Tukar jadi penyanyi. Beruk. Bukan peruk. Jadi penyanyi. Lagu mana daripada seorang banyak tak awak berubah tu. Awak Tok Joro tukar karut. Penyanyi macam lama sikit dah. Lagu mana? Okey, Perubahan nyanyi tu. ni tidak kata lama juga sebab dalam semua benda ni kita nak cuba belaka. Nyanyi ni basic dia ada di Joro. Okey. Tapi cara nyanyi ni tidak serupa dengan Joro. Okey. Dia dalam sifat nyanyi dia ada lenggok, dia ada air suara, dia ada cara lantune, Yeah. tapi berbeza dengan Joro. Tapi basic daripada Joro. Kawan ni start nyanyi, kawan masuk tanding nyanyi. Pada 2014 di Gelenggang Seni. Bermulanya kawan ni berminat ataupun nak beralih posisi daripada posisi Joro ngarut pergi kepada posisi nyanyi. Dan basic nyanyi ni dalam kumpulan ni semasa training tak ada nyanyi. Mana Sebelum Joro, sebelum nak tunggu orang mari ramai-ramai dia ada nyanyi dulu. nak hore-hore, nak panas-panas dah. Nak panas-panas ni dia akan panggil nyanyi dulu. Dan nyanyi-nyanyi itulah. Ni betul, hak tu royak ke apa, cara lagu mana, napas lagu mana, bawa ke lagu mana, gaya tubuh kita, bahasa mata lagu mana, gitulah. Lebih kurang dalam nyanyi ni. Dan kawan nyanyinya pada 2014 masa masuk tanding, bawa gi lagi jalan-jalan siapa jemput demo. Demo ajak kawan buat rakaman. Kita terawak lagu sendiri lagu mana. Ya. Ada hok cerita kahwin dengan demo pair dengan kumpulan tu. Kita sikit lah tu. Untuk nyanyi ni. Untuk nyanyi demo panggil kahwin pergi rakaman. Rakaman sebelum ni kahwin tidak rakaman nyanyi. Okey. Rakaman dalam kumpulan Joro. Dalam kumpulan. Rakaman nyanyi kahwin dengan demo pada tahun 2018. Ya. Ingat 2019. 18 hujung. Lepas pada tanding tu pergi jumpa dengan ABJ. 2019 tu rasa. Ya ke? Sebab 2020 tahun melawat Kelantan kalau saya ingat. Bukan. Ada rakaman tu, ada lagu lain lagi dulu. Ke apa, Bukan lagu tu. Saya tak ingat dah tu. Saya ingat otak dengan awak ni. Sudah lah. Ha. Lagu apa Ada. Demo bawa lagu demo, kahwin bawa lagu kahwin. Tapi lagu Kelantan Member Tuah ni nampak naik rah, kita waktu beat lagu Kelantan Member Tuah dulu. Oh. Demo apa Tak tu? ingat dah Tak saya ingat. ni. Kalau awak boleh cerita, saya tak ingat boleh. Lagu apa? Ketika tu kita rekod lagu rekod band tu, alat muzik dulu. Bukan rekod lagu. Dak, tu alat muzik untuk kita buat menesuan. Tapi tak jadi, kita buat lagu. Ada menesuan. Okey. Ada. Demo bawa lagu demo, ada lagu gapo tak ingat dah. Saya ada buat letak lagu kahwin. Lagu saya. Lagu apa tu lagu tu? Lagu kahwin ada kalau dekat ABJ ni lagu Gadis Mata Kuyu. Mula-mula. Ada lagu Gadis Mata Kuyu, lepas tu so lagi Jangan Awak Tak Kena. Dua saya letak situ dan lagu Kelantan Bertuah ni lepas pada tu. Ya, saya ingat. Lagu pertama saya tu Sanggup Tinggi lah. Betul. Ya. Saya letak Gadis Mata Kuyu. Kali mata kuyu. Ya. Tapi Ingat. hot duet pertama tu Kelantan Kelantan Bertuah. Bertuah. Be. Ingat, Ingat. Saya ingat aku Kelantan Bertuah. Okey. Maksud saya kita bergandingnya tu Kelantan Bertuah lah. Bergandingnya Kelantan Bertuah dan lagu hot tubik pun Kelantan Bertuah. Recording pertama awak tu 2018. Ya. Fair. Oh, ya. Kalau tak cerita ni Dia jadi sel dengan kita. ya ingat pula kalau tapi tak kita dah nampaknya Kelantan Bertuah tu kawan rekod sekali mana masuk studio sekali. Mula-mula ngah lagu tu. Lagu lain dulu. Tapi saya Untuk pilihan kita nak release, kita rasa Kelantan Bertuah selayaknya. topik dulu. Betul. Okey, baik. Ada. Dan Saya. tak apa. Pakai Okey. semut banyak ni. It's okay. Ada. Lepas tu lepas pada lagu Kelantan Bertuah tu kata apa mendapat perhatian lah pada waktu tu. Di situlah nama kita tidak sahur. Iyalah. Nama kita Mula sudah dikenali. dikenali.
Dah sudah dikenali, kita mendapat jemputan nyanyi di mana-mana tempat. Daripada nyanyi dengan kumpulan, pergi bergerak sendiri. Sebenarnya saya nak tinggal kumpulan. Dari sudut hati kita dah. Hati kecil. Sebab perjuangan kita bermula dengan kumpulan. Betul. Dah. Kita tinggal ni sebab banyak benda. Yang pertama, geruk ramai dengan geruk sore ni lebih senang geruk sore. Saya nak cerita pasal ramai-ramai ni ke. Ya. Kadang-kadang komitmen masing-masing tu berbeza ke. Betul. Ada masa tu tanya kita okey. Ada ramai tak okey. Jadi tu kita duk bincang tu lagu mana ni duk kita ni. Tanya dek sodoh kena dek pagi gak. Kita dua cokok siapa. Kena petuk semua. Jadi mungkin orang lain maknanya orang lain lah hak layak bawa kumpulan kita ni rasa kita rasa kalau ada kumpulan nak kita pergi. Nak untuk kita ada satu kumpulan sendiri tu rasa rasa ganjak dah lah. Rasa boleh geruk sore sebab kita punya beban ni fikiran kita ataupun urusan pergerak kita tu hanya diri kita je. Kalau kita punuh kita je. Mana keputusan pun atas kita. Kalau kata nak pergi pukul 8 pagi, kita boleh buat lalu. Kita boleh hoyak kita akan sapa pukul 6:30. Lepas subuh. So saya orang kena ke? Betul. Dan lepas pada beralih kepada bidang nyanyi ni Gama soro-soro mari di lingo kawe. Dia kata kita tinggal di Kibarak. Oh, siapa gitu deh? Kita tinggal di Kibarak. Sebab nyanyi muzik ni bukan di Kibarak. Betul. Tapi jika sekiranya atas pentah tu ada kumpulan diki, kita akan dahulu ke nyanyi dengan band. Kalau perhati mana-mana tempat, melainkan masa sepuk tu hijau kata, buat kena cedek 2 lagu je ni. Kita akan dengan muzik tadi lah. Ataupun saya tengok juga tu hijau tu ataupun jemaah tu dia mention lah nak lagu gapo. Dia minta siap-siap. Saya nak lagu Nung awak tu. Jadi terpaksa lah kita memenuhi. Kita akan turut kehendak tu hijau lah. Memandangkan dia kata ikut pandai awak lah. Jadi awak akan pilih band dulu lah kalau ada kumpulan lah. Betul. Ikut ke hati jiwa kita masih lagi di situ. Tapi atas kehendak tu hijau. Atas banyak faktor lah. Atas hijau kita dah. Banyak permintaan atas tu kita beralih kepada muzik lah. Gitu. Kita pergi jauh dah tu pasal nyanyi siapa jadi siapa masuk lagu Kelantan betul. Awak tarik mu lagi. Tak apa, saya biar awak pergi dulu. Awak pergi kat unjam mu lah. Jadi tak apa kita masuk hak lagu Kelantan bertuah. Yang mana awak ayat tadi sikit sebanyak memberi impak kepada perjalanan seni, terutamanya kita berdua lah. Tapi hak side saya tu tak apa. Saya nak dengar hak awak dulu. Sebab hak side saya ada dah episod lepas. Perjalanan Kelantan bertuah ni. Lagu mana awak melihat lagu Kelantan bertuah ni, apa awak boleh mengatakan dia merubah apa sikit sebanyak awak dikenali dengan lagu Kelantan bertuah ni? Okey, kalau kata atas pendapat peribadi kawan ni, lagu Kelantan bertuah ni seperti mana ayat tadi lah. Orang kenal kita, jemputan pun ada. Boleh tercetuh tu lagu mana? Boleh tercetuh. Cerita dia ni. Awak cerita, saya nak dengar. Tapi walaupun saya ada, saya tak apa orang nak dengar. Saya ni pasal nak cerita kau orang tahu dah ni pasal apa. Dok. Mak bahagian saya cerita dah di episod lepas. Kelantan bertuah ni yang sebenarnya kita duduk bincang dengan dia di Kedah pada waktu malam tiga tu kita bermalam di rumah ayah akak. Ayah akak kahwin. Ayah akak lah. Sekali dengan demo lah. Dalam keluarga tu juga kita gende atas meja. Kita katuk. Adalah melodi Ili. Ili. Ada Ili. Masa tu orang Kedah tengok kita. Buat apa? Abel apa? Habis Kedah goreng aja lah. Kedah aja nasi lauk tu. Apa tu? Apa tu? Buat lagu. Oh, betul. Buat lagu. Gedu. Dan kita ada telefon. Rekod melodi tu. Sudah ada rekod tu. Berasa belagu angin dengan melodi ni. Ada. Klik di rumah tu. Buat siapa sudah. Orang kak subuh. Kak subuh. Sudah lirik tu. Ambil kenangan ni. Demo tahu tak tu? Tika tu tak ada rap lagi. Tak ada rap kan? Lagu tu.
Tahu. Ada. Okey, tak tahu. Kau saja nak tanya dia, takut dia mau lupa. Tak itu dah. Ada. Okey, dia pun tahu dia. Tahu. Tak ada rate. Tak ada rate. Kita walk pergi di Makmal di Oh. ABJ tu. Mama tikum mama. Domino. Kita buat tikum mama lah uji kaji. Dia kaji punya kaji. Dia tilik punya tilik. Tubik dah lagu ni hanya nyanyi saja. Tubik sang comel tu. Ikut tu tahun comel tiku suara saya saja. Oh. Kalau berapa saya masuk guide dulu ke. Tubik suara saya. ABJ pun fikir. Dia pun kata kalau buat rap lagu mana? Masuk rap juga. Kita nak buat rap sebab nak nyanyi sama-sama nyanyi kita kan. Nak buat rap. Tak apa, kita cuba buat rap. Lepas tu tulis balik dulu. Dia mau mari rumah tu. Nanti dia. Okey. Kita undur sikit lagi. Undur lagi. Saya tak ingat. Awak ingat. Saya ingat. Okay. Habis je atas saya. Tak kata atas aku tak kita lah. Ya. Dia pun kayak pasal nak rap tu. Kita pun dengar. Betul. Kena ada rap. Sebab orang panggil apa? Rhythm dia tu. Kalau tak ada rap dia macam ada sesuatu yang tertinggal. Ya jadi kosong. Jadi saya nak sambung, kau nak sambung. Hak saya ingat ni. Awak sama sebab awak ingat. Awak ingat dah kita kawan pun ngepek kau. Awak kira motor tu. Nak jadi rap sebelum kita tulis lirik di studio tu kita ingat lah tu. Pek awak masuk di dalam rumah tu. PK komputer. Okey. No deh. Awak litas situ hari tu. Ingat. Kita nulis di ya benar kita tulis rumah tu so. Tulis rumah so. Di studio so. Studio tu habis je ke tak cukup ni kena buat so lagi. Situ baru tulis pula. Kita nulis tu. Untuk tu awak. Rap yang kedua tu tak. Kita buat di studio. Kita rap pertama lagu mana? Okey, rap pertama ni banyak gandingnya. Benua Cina tu rasa idea kahwin. Siapa benua Cina? Okey, waktu tu nyanyi. Sorry. Dalam ambuk anak Kelantan. Benua Cina. Kita balas dalam bilik rumah jakat kita. Puasa. Untuk rap dia. Untuk rap bicara juga dulu. Oh dah. Dulu kita nak warak lagu mana ni dulu? Awak duk mana saya duk pasir mah? Gini dulu. Kalau nak main dengan telefon ni tak awak jadi. tak panggil tu lagi kahwin dia. Saya ingat awak tak panggil tu. Okey. Kalau nak dengar kalau PK ada kita ngatik masa PK tu bunyi. Nak mana kita celah-celah lagu mana? Boleh pong PK. Boleh masa tu dak. Pro siap lah waktu. Ingat aku anak Kelantan. Ambo anak Kelantan. Tapi kita tak ingat mana lah tapi raw tu lagu tu lah. Ya. Lepas tu siap ni kita juga. Lagi studio. Katanya jomel dah. Di studio kena sambung pula habis 1000 pula. Tu lama sikit dah. Awak kata awak bobo tu kata. Perangai ni. Tepat hati perang ini. Hati di dalam. Betul. Tercipta kenangan memori sipe ada di dalam. Betul. Hak tu pun kena tambah juga tu. Ya. Betul. Hak bahagian nyanyi tu. Lepas tu ramai juga soalan ni. Biarlah kita tahu dah. Dalam lirik tu kita. Awak boleh cerita sikit? Okey, sebenarnya atas kita ni apa je suruh buat gitu. Dan pendapat dia. Nak suruh jadi comel dia punya getar. Kata apa? Cukup kak. Berecek. Ayat tu berecek. Bermacam cerita. Ada. Kita. Kalau kita kira kan boleh berubah ayat lain lagi tapi nak suruh lain pada betul skala. Ya jadi satu trademark jugalah. Ya. Dan pada gambar tu dia merasa tak? Orang yang bawa lagu tu dia tak sebut sini tempat kita. Dia sebut apa tu? Ini tempat kita. Habis Arif Kabilah. Ini tempat kita juga. Dan penyanyi-penyanyi lain. Kalau orang lain penyanyi lagu kita. Penyanyi lagu kita ini dia bunyi macam ini berkali. Benar-benar sini tempat kita. Sini tempat. Hari lama kita cerita pasal kata yang betul. Tapi sedap sebab sama-sama awak ada side awak. Saya ada side saya perjalanan cerita tu. Dalam lirik Kelantan Bertuah ni gabungnya kita dua lah. Tulis dia punya rima lagu mana. Berapa kali kau baju go? Ya, dah nak beli ke Jomel dah. Tapi Kelantan Bertuah ni orang panggil apa? Antara lagu yang cukup ikonik untuk kita berdua lah. Betul. Dan alhamdulillah juga dia dah.
sekarang ataupun siapa kali ni antara lagu pilihan lah bila kita bersama di petang menjadi pilihan. Dan permintaan. Permintaan tidak kalau tidak penonton pun tu lagi jom main nak. Betul. Kok mana pun nak kok lagu ni. Terutamanya Cik Dik Agency. Jadi agensi akan minta. Oh, dia pisik di lengo. Tak bayar kata tak nyanyi lagu ni. Tak banyak. So lagi lagu Rencoh Kehidupan. Betul kehidupan. Dia baru tahu tu. Dia baru 2 tahu. tahun dia baru tahu. Aku lagi sama dia baru tahu. Sama dia dah. Patut dah kita tahu. Patut kita sama dia. Okey. Okey. Berubah menjadi seorang penyanyi dan alhamdulillah Kelantan Bertuah menjadi satu penanda arah untuk Ya. awak lah dari secara tak langsung saya jugalah. Betul. Jadi lo ni awak punya karya dah semakin berkembang. Jadi lo ni jadi tukar penyanyi dah. Dan sekarang ni memang penyanyi. Tapi beralih pula. Lo ni dia jadi sebalik tabir dah. Sebalik tabir pula jadi banyak kau tahu tak berhasil tu. Antaranya? Penulis lirik, Okey. komposer, Ya. kameraman. Betul. Editor. Ya, ya. Lagu mana. Saya pun kadang-kadang, hey, Abdul ni elok kerja dia. Yo, ngananya awak boleh manage. Awak punya masa nak ngedit ni dulu. Saya ngedit juga. Khabar-khabar siap bila masanya buat deh. Pas lalu tengok aktiviti awak penuh jadual situ jadual sini. Patching orang tu, patching orang ni. Lagu mana perjalanan awak selepas pada jadi penyanyi, komposer tu. Saya nak tahu tu. Komposer pun lirik jari bakat baru ke apa. Okey. Kita nak perhabis hak ni. Habis hak tu. Okey, jadi komposer ni sebenarnya semua tu adalah mencuba. Kita kita cuba dan kita tanya orang. Banyak kita tanya orang. Dari segi buat lirik. Sebelum nak terbit lirik, kepala gambar dulu lah. Sebelum nak terbit lagu, lirik ni kita akan jemput orang-orang senior. Dia nilai dulu setara mana. Orang selayaknya lah kita jemput. Dia nilai, dia tengok dia ukur. Comel ke, dia boleh tegur. Ada tempat tak kena mana, dia akan royak. Dan untuk lirik tu, kita berjaya lah bina lagu. Dan setakat ni rasanya dalam 50 lebih karya. 50 lebih karya termasuk dengan lecah, termasuk dengan ilir lah juga. Maknanya ada hak try and error pun ada termasuk belakang. Termasuk belakang sekali. Tapi tak ada hak try and error tu tak jadi hak. Ya, kita tak tahu tu. Tak tahu dah hak Kita try and tak error tahu. pun mungkin. Kadang-kadang try and error tu mungkin dalam 10 tahun lagi ke Akan jadi akan timbul. Kita tak tahu rezeki ni lagu mana. Jadi kita sebagai pengkarya ni buat sahaja, jangan putus. Ada duduk malam-malam menengung biasa. Nak buat cerita gapo dak? Nak buat cerita gapo? Kau akan cari poin dulu dan kau akan buat melodi. Kadang-kadang kau buat melodi dulu baru kau buat lirik. Melodi ni sesuai dengan cerita lagu mana. Okey. Dah lirik ni sesuai dengan melodi lagu mana. Okey, habis hak tu. Okey, beralih kepada apa tak ni? Ngedit. Jadi kameraman dulu. Jadi kameraman. Kameraman awak ni. Okey. Siapa ada syarikat besar di Kuala Lumpur pemukunan perkhidmatan awak. Maknanya awak ni bukan kelas-kelas. Maknanya awak sudah ada hasil dah. Ya, orang teliti hasil kerja kita. Kenapa saya jadi kameraman, saya jadi editor? Sebab lagu kita buat ni bukan semua ada sponsor. Okey. Kita nak cari sponsor ni sekali dua tak apalah demo sponsor. Main 15 lagu demo saja sponsor. Demo tak sponsor dah kita. Ya, dia cari orang lain pula. Saya akan cuba. Ada macam jenis. Mana awak nak mengurangkan kos lah maksudnya? Macam jenis saya ni, kalau saya nak jembur orang tu, saya jadi berasa ada untuk tegamuk. Melainkan orang ni tahu diri, okey, saya nak sponsor lagu awak. Saya nak sponsor lagu ni sikit-sikit, saya akan buat. Dan kita akan kecil kos lah. Untuk kerana nak kecil kos lah, saya ni belajar jadi kamera, bermula dengan shooting dengan telefon. Lagu pertama tak ingat dah, banyak dah. Lagu pertama rasa dengan telefon. Dengan telefon. Okey, lagu pertama dengan telefon lagu Ijak Aking. Tu pun orang rekod kau perhati cara. Masa tu tak pakai telefon lagi. Kau belajar. Jadi pengarah, masa tu jadi pengarah pula. Tak apa pula. Banyak benda ada. Mana jadi pengarah dulu baru jadi kameraman. Kau pengaruh dulu. Kau perhati. Kau perhati ada sahabat kita juga lah dengan adik ni. Dia suluh
lagu mana, cara, angle lagu mana. Kita sebutlah nama dia, Ayi. Oh, Aye. Tim Maulana. Tim Maulana. Dia kita Baik. perhati atas cara buat kerja dia dan saya cuba pula dengan kerja saya. Dahsyat awak punya perjalanan seni awak ni. Memang orang kata apa? Kalau saya lah, dia menghibur ke. Dia rasa puas. Ya. Oh. Ya sebenarnya kita kena bina peluang ni sebenarnya. Kalau kita nak tunggu peluang tu kadang-kadang payah siapa. Ya. Kita kena buat. Kita kena create satu-satu benda ni biar jadi. Ya. Hak tak jadi tu biarlah hak tu. Yalah. Rezeki ni Allah Taala kalau kita tak cuba kita tak tahu lagu mana. Betul. Dan Perjalanan ni. dalam banyak-banyak apa dia proses nak buat biar jadi video klip MV ni satu benda saya tak pandai. Arrangement music. Oh, ada cuma music kena pergi belajar pula lah. Tapi mungkin satu hari nanti. Satu hari nanti. InsyaAllah kita mungkin sikit lagi kita pergi buat recording di studio Henry Timas. Ya. Okey, satu perjalanan, satu cerita kisah Henry Timas ni yang bagi ambo lah, bagi walaupun ambo saya sahabat rapat dia, tapi ada beberapa part tu kita tak bersama ataupun tak tahu cerita macam zaman-zaman sekolah ambo tak ada. Ambo pun tak cerita, tak tanya lah ada kena kopi. Maknanya kita cerita khas semasa lah. Jadi hari ni boleh tahu dah. Rupa-rupanya Abdul Hay ni dia sekelas ni satu kumpulan dengan Isya Salat Madu. Saya tahunya awak senior saya, awak tahu ya. Oh itu. Betul. Mana dikit sekali awak ya. Isya dulu. Dekat karut saya kawin. Mana sekolah kawin tu. Awak kalau kahwin. Jadi rupa-rupanya awak des kumpulan dengan dia. Dia lah, sayang dia pun sayang kita juga. Mungkin saya nak tanya lah ni, mungkin dah kena nak sampai ke penghujung dah ni. Kita Ada perjalanan awak ni, ada perjalanan awak ni daripada Tok Joro Tegal Karut dari sekarang dah apa sekarang dah. Awak ambil semangat mana? Ada setengah orang ni ke? Tok Joro, kadang-kadang dia tak berjaya ataupun dia dah aku ni tak lagi dah. Tapi awak ni dah Gui semacam. Gapo menjadi motivasi kau? motivasi tadi kawe Semangat kau kita jangan teragak-agak dalam nak mencuba dan sebelum kita nak cuba kita ukur diri kita setara mana. Patutkah aku buat benda ni? Sebelum aku nak war-war kepada dia. Kita cuba, kita jangan putus usaha. Kalau tak jadi hak ni, kita terah hak ni. Nak terah hak ni pastikan kita boleh buat. Kalau kita pergi dengan kita ni tak tahu gapo juga, payah jadi. Dan kalau kata ramai-ramai banyak-banyak tempat lah ni, alhamdulillah lah dalam bidang nyanyi kita boleh jana pendapatan, buat pera anak bini. Menjadi salah satu sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan selain jadi tukar urut. Dan lain-lain hal lah. Lain-lain hal. Pengacara. Permen. Ada lah. Ni orang sudah pun kenal, orang sudah pun tawar diri, memberi tawaran, memberi tanya jemputan. berapa untuk buat lagu, Okey. berapa kos untuk buat video. Dia akan panggil kita, dia akan upah. Adakah harga-harga tu boleh kita royak ataupun rahsia? Rahsia Rahsia lah deh. Nak tahu boleh berhubung dengan Abdul Hay. Betul. Okey. Kita pergi lagi sikit deh. Di dalam dunia media sosial yang mencabar hari ini. Okey. Tak lagi lah daripada pandangan dan juga komen-komen yang mungkin tidak menyebelahi kita lah. Sepanjang awak berkarya ni kan. Ya. Lagu mana awak menghadapi komen-komen yang pedas ataupun pandangan yang tidak suka lah kepada kita. Gitu. Okey, nak menangani Sebab saya ada pengalaman dengan awak. Mana peringkat awal-awal dulu. Okey, untuk peringkat awal dulu, kahwin ni pongoh. Kahwin ni pongoh. Tak boleh baca. Kahwin tak boleh dengan orang siapa-siapa. Kalau kahwin nak kedah, kahwin halal. Kita bukan backing takut. Pongoh je ada. Tak berani pun. Maknanya kita gapo-gapo kita nak tindakan lalu. Macam orang ada benda yang menyuarakan pendapat yang sumber ataupun berbeza dengan kita, cara kita bawa ataupun dia letak, kita akan balas lalu. Nampak pelik je ni komen ni. Lepas tu awak pun tak boleh kalau untuk atas awak. Orang komen atas saya pun, telefon je kakak ni
Cara nak. Aku sabar. Sabar, relax dia sikit baru ni. Iyalah, Tapi benda-benda gitu memantaikan kita tak. Ya sebenarnya kalau kita nak hadap seramai-ramai orang ni tak tercapai. Ya. Tak ada kita punya keupayaan kita untuk kita menangani masalah-masalah negatif gini. Faham tak? Melainkan lah ni kita duduk dia dulu dan kita menghuraikan ataupun kita menjelaskan pendapat kita dari sudut selepas pada tu. Kita baru royak. Gitulah lebih kurang. Dari segi pendapat saya kita nak hadapi daripada kata apa? Kecamai media ni, media sosial. benda-benda yang tidak sependapat dengan kita. Kita jangan buat dalam keadaan panas tu. Dulu. Kita biar reda dulu ataupun kita membuat penjelasan lepas pada tu. Okey. Jadi dari sudut kecamai ataupun pendapat yang tidak selari dengan kita ni maknanya biasalah bagi seorang Hirni Timah ni. Tapi saya ni manusia. Ni ada juga time kita duduk royak begini ceremak. Ada juga time terbakar Ada juga balas lalu. Tak boleh. Saya ni memang peribadi saya lagu tu. Tapi dapat dengan menikahnya umur, menikahnya kematangan tu sikit sebanyak ada juga. Kita tahu selok-belok sikit dah maknanya. Kita tahu selok-belok nak mengenangi benda-benda ginilah. Okey. Mungkin di kesempatan podcast Cik Dik ni nak memohon maaf lah sekiranya ada mana-mana pihak, individu, kumpulan atau apa-apalah yang terasa hati ataupun rasa nak marah ke hamba. Hamba nak minta maaf banyak-banyak. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cik Dik Agensi juga. Dalam perjalanan seni hamba, dia banyak backup lah, maknanya gapo-gapo dia hari ni. Orang kata orang nak kecil, orang kata boykot POI, boykot Ana sebut betul ni. Tak si borok lah. Boykot POI. Tapi Cik Dik mari, saya tak kena tinggal saya. Oh, pasal nak tiuk seru. Pasal nak tiuk. Allah akbar. Tapi gitulah. Ambo ni insan kedai saja, manusia saja. Mungkin apa yang berlaku tu dari sudut pandangnya saya ataupun pandangnya macam keadaan masa tu normal. Tapi bila dimasuk dalam media sosial, pandangnya lain terbuka. Ada beberapa pandangnya ni gini. Tapi itu saya tidak menindakkan benda orang tak comel pun memang tak comel lah. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kerana bersama dengan kami daripada bermulanya kita punya podcast tadi. Sehinggalah ke saat terakhir ini. Jadi kepada mereka-mereka yang masih belum lagi subscribe kita punya channel, boleh subscribe sekarang. Hok mana-mana ada nak buat kereta, apa ni, insurans kereta, lori, apa-apa berkaitan dengan pelbagai jenis kenderaan yang bergerak di jalanan, boleh roger dengan Cik Dik Agensi. Jenama pilihan anda. Betul. Kalau siapa-siapa di sekitar Macam boleh mari jabat terus. Kalau hok luar ada Macam, kalau malam hari dapatkan nombor telefon di media sosial kita, berhubung dengan telefon beres. Bawah ni. Ada tulis dah. Jadi terima kasih tu. Ya, sama-sama. Maaf lebih kurang untuk sepanjang video ni. Dan kita minta maaf juga kepada orang yang nengok andai kita salah tubik ke, salah petang atas demo ke gana. Lacak kita. Jadi sekali dulu kita jumpa untuk next episode bersama dengan podcast CD Agency.